anak-anak seni kita. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke pameran pemuzik Pulau Pinang. Ini edisi pertama ingatkan kita mula pada pukul 5 tapi kita terpaksa break sebab ada masalah-masalah teknikal yang kita tak dapat nak selesaikan dengan secepat mungkin. Tapi kita cuba buat yang terbaik untuk anda. Okey, untuk tentatif hari ini sudah tentu kita beri kehormatan untuk komposer Mak Din kita yang sudah lama dalam bidang seni. Saya difahamkan macam contoh band sekarang macam bendahara band kan atau apa? Satu ni dalam dia Kami band dengan Brainwash. Oh, lagi panjang lagi. Okey, sekarang ni kita dalam tentatif kita nak buat kelas terbuka kemudian. Kelas terbuka daripada komposer Mak Din. Kita rekod, piano rekod. Okey. Kalau pakai kod ni, kau dengar, ni je lagu ni, pakai kod ni. Jangan jadi rekod. So kalau piano ni dia macam-macam boleh buat lah. Jadi pandai main piano. Adalah. Tak ada awak tadi tak buat kelas ya? Tak buat kelas personal ke private ke? Saya buat kelas orang ni. Oh boleh cengih, boleh cengih sangat. Ada 4 kali tak main dah. Yang ni memang emotional loh. Oh. Dia aku pakai. Kena buat rancak sikit, yang rancak sikit. Kalau nak rancak je. Kamu buat lagu tu? Mana nak tahu lepas ke sana perempuan aku rasa anak Pulau Pinang sendiri. Boleh. Dia selalunya gitar lah kita tengok anak-anak muda ni gitar. Ambil kos piano bukan pasal apa. Saya ambil kos piano pasal nak buat lagu. Buat lagu buat dari sendiri. Okey. Kau saya main drum, saya main bass. Boleh tak lah. Okey. Dia nak program muzik, tak betul kena buat. Yang ni program. Kita tengok program. Ini nak beritahu sikit dandut. Dandut. Okey, dandut hanya Dia jadi Ini pergi pun. Satu temukan untuk komposer Mak Din kita. Jadi saya nak tanya lah. Dulu rambut panjang ke stay macam ni ya? dulu panjang. Dulu panjang. Dulu. Pernah main piano headbanging ke? Pernah? Ada benar. Dia muzik ni biasa lah. Silakan Omara, the living legend in Pulau Pinang. Yang sudah tentunya kalau Borea pasti Omara. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terkedu cakap depan-depan ni. Saya Saya satu penghormatan ni untuk Omara ni. Satu lagi saya nak tanya. Tanpa kita ni dulu kita nak start bangun ni, saya difahamkan dapat daripada gelaran daripada World Heritage. Apa dia tu? Ni anugerah sepanjang hayat. Anugerah sepanjang hayat daripada World Heritage Tahun 2022. 2022. Masuk boleh Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang dah tengok-tengok macam suka juga menari. Dia ada menari, dia ada sketsa lawak, dia ada menyanyi. Masa tu kira dia ambil sebagai Borea ni sebagai satu orang kata satu identiti lah. Satu identiti. Cuma masa tu saya tak ada lagi. Masa tu saya pun lagi dah tak ada lagi. Lagi cuma tak dengan Borea. Kau sama nak dekat sama? Tak sama. Okey. Tak sama tapi pakaian jadi. Mana nak tahu lah ni orang pelik-pelik. Malam Tok Adi nak main. Mana nak tahu Tok Adi nak OT lah ni macam-macam. Borea tadi tahun 4 ni mati lagi di Padang Tambun. Ni pun Borea dulu di mana? Tahun 50-an. Ni Borea Tanjung Tok Kong, bagian jemaah Tanjung Tok Kong. Boleh kali pula. Boleh. Abu mana? Apa boleh main?
dah mula Mari kawan-kawan kita bersama di bawah cahaya bulan purnama ke rumah tu. Kopi lah, awak tak kopi. Kita beronok lah. Sebelum kita ibadah nama, kita pergi dengar satu ceramah dulu. Pasal apa? Kita pergi satu tempat tu. Kita dekat-dekat nak azan maghrib, jadi kita ikut dekat tu. Raja Pati dulu lah. Kumpulan pengalaman ramai dah meninggal. Boleh bawa dengan 8 perlawanan. Kita tengok Raja Pati. Lagu Al-Baladin, lagu yang tahu wajib kalau Raja Pati. Dia berbeza dengan Ghazal Johor. Sebab Ghazal Johor ni dia duduk, Ghazal Johor duduk, dia ada tabla, dia ada harmonium. Tapi Raja Pati dia ada akordion, dia ada flute, dia ada gambus. Jadi perbezaan itulah perbezaan Raja Pati dengan Ghazal Johor.
Okey, sekali lagi tepukan untuk Omara kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan berehat seketika. Tiada kawan yang dapat menekan ku berduka. Dah bateri satu set ni dia dah tak cukup. Dah di sini.
Kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Yusuf Abdul Ghani sebagai penyelaras pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, iaitu TVET Parlimen Tasik Global. Dan terima kasih juga, satu tepukan untuk Yusuf Ghani kita kerana telah memberi sumbangan khemah dan makanan untuk pameran kita pada kali ini. Dan tak lupa juga satu tepukan untuk Think City kita, iaitu Encik Kishore Ramdas. Encik Kishore Ramdas iaitu senior manager, dan bersama Encik Khairuddin dan Puan Nadira, dan sejarah pemuzik Pulau Pinang. Rocky Bin, penyanyi era 60 hingga 70-an. Selain tentunya Datuk Herame, penyanyi era 70 dan 80-an. Datuk Nasir Wahab, ada berasal dari Teluk Air Tawar. Ahmadi Hassan, juga di era 70-80-an. Siapa tak kenal Eliket, 70 dan 80-an. Sweet September. Tidak tulas, banyak karyawan-karyawan seni dari yang berasal daripada Pulau Pinang. Selama era musik makin klasik, pop yeye 70-an, kebangkitan pop dan rock profesional. Sebagai living legend, ini dia seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee yang berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang kita kena berbangga sebab Tan Sri P. Ramlee salah satunya memegang seniman agung negara. Dan di era pop yeye, Datuk L. Ramlee yang pernah juara kejuaraan RTM pada tahun 71 dan 72, kemenangan back to back. Dan sudah tentunya Eliket. Ini dia Fazlin Musa yang sekarang masih lagi aktif, yang bermain dulu di rumah sendiri di belakang tempat kami. Dia ada pencarangan. Bila pencarangan dia mainlah jenis double bass besar dengan gitar dengan accordion semua. Jadi kita minta nyanyi. Jadi tak nyanyi kita boleh nyanyi juga. Jadi dari situ lah salah seorang daripada orkestra mula Pulau Pinang. Ramlee satu, Jeffrey apa Rahman Wan ada lagi, apa Salim I, M. Saha, Zam, Makina Bajuri, S. Roha, Fatimah M. Amin, Rizal Latif, S. Mariam, dan juga Sani Sahuri. Semua masuk dalam dia punya show. 85 pengunjung sampai masuk 86. Jadi di situlah kami naik balik semua. Kalau tidak sejauh itu dah kami dah tak kena pasal 7 bulan naik. Masa tu juga naik ni lah, Helami naik, Arwah Nasir Wahab naik, lagi Azian apa ada lagi dah. Bila dia buat lagu tu laku, tu yang Tokyo Record dia dengar, wah itu Singapura punya penyanyi bagus tu. Baru Ramlee ada, baru Jeffrey Dean, Datuk Rahman Chan, Rahman On dengan belakang daripada kami. Kami yang mula tu di sini. Live band pop, rock, semua tu hanyalah perjalanan. Tapi yang melambangkan itu perjalanan sejarah musik Pulau Pinang, jejak irama dari legasi ke generasi yang kita akan bawakan kepada anda. Dan juga kita di sini bersama komposer Din yang sudah membuat banyak lagu, 520 lagu. Satu tepukan untuk komposer Din kita. Yang lagu-lagu popular daripada Eliket, Shidi, Brainwash, semua datang daripada hasil tangan komposer kita. Satu perkhidmatan untuk kita. Silakan Datuk, boleh duduk. Silakan. Okey, sebelum sebagai orang cakap, buah tangan kita kepada Think City dan kita punya yang berbahagia Yusuf Ghani kita. Okey, kita akan mempersembahkan sebuah lagu yang kita tribute kepada Allahyarham Tan Sri Dr. Ahmad Dawah. Tapi satu lagunya sangat-sangat masterpiece. Selama 3 tahun kami di Ketua Hotel. Datang-datang dan tinggal lama lah, baru tahun ni saya baru balik lah.
Berdansa, berdansa, bagai nak gila. Jumlah satu solo daripada Cik Wan, saxophone The Master. Tuan Muhammad Yusof Abdul Ghani, Penyelaras Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocasional Parlimen Tasik Lugo, tokoh-tokoh warisan, para pemuzik, pihak SP Channel, barisan penaja dan rakan-rakan strategik yang terlibat dalam penganjuran program kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan semua yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak SP Channel atas jemputan dan peluang berucap pada program hari ini, iaitu pameran pemuzik Pulau Pinang, jejak irama dari legasi ke generasi. Kerana muzik ini bukan sekadar hiburan tetapi juga sebuah industri tersendiri, dari kejuruteraan audio dan visual, penyelenggaraan instrumen hinggalah ke pengurusan acara dan kerja-kerja di belakang tabir. Kemahiran-kemahiran ini adalah teras kepada Tibet dan secara langsung bakal memacu pembangunan sosioekonomi masyarakat seberang perai. Terima kasih sahabat saya Syafiq lagu penganjur bersama-sama dengan mana dah Mahmud Jaafar kita SP Channel. Berikan tepukan penganjuran yang ikonik yang hormati Tuan Kishore, urus kanan Pink City dan juga rakan-rakan di City. Alhamdulillah hari ini mai ke bumi Kelai Tawak tengok pameran muzik ni, tengok-tengoklah apa yang lebih boleh bagi lagi, insyaAllah. Dan special respect saya dekat ketiga-tiga Pakcik Omar. Cik Omar ni sahabat arwah ayah saya pun pemain bola sama-sama dengan Pakcik Omar. Ayah saya bola Bestari, Pakcik Omar ni bola Omar sendiri, insyaAllah. Saxophonist Abang Wan, berikan tepukan. Bukan calang-calang, komposer Din, berikan tepukan. Saya ada abang-abang saya kat belakang, Abang Haider, berikan tepukan gitaris. Cik Mi kita, Cik Mi, mana Cik Mi? Cik Mi, Mi Cobra. Dan juga Abang Megat Arena, itu dia. Semua dahsyat-dahsyat nama. Bila saya up poster tu, ada ni, tapi diperguk kat tepi ni kan. Mengimbau kembali kenangan-kenangan lama. Bila mana di Pulau Pinang ni saya rasa honored. Sebab ayah saya sendiri adalah penggiat seni Pulau Pinang. Turun ke kakak saya pun penulis seni orang Pulau Pinang. Bersama-sama dengan orang-orang ni dapat ni pun dua orang, alhamdulillah. Dan Pulau Tawak ni dia special sikit. Kita ada artis yang ramai. Pembukaan muzik di sebuah pekan ni berlaku di kawasan Pulau Tawak ni. Juga dengan Tuan Syafiq dan juga Mahmud Jaafar, apa yang Majlis Tibet Negara boleh bantu. Bila kita sebut pasal pemuzik ni, kita tak ada satu yang direcognize. Mungkin di peringkat nasional mungkin dia ada pemuzik yang direcognize, dianugerahkan dan sebagainya. Tapi bukan semua yang orang dapat peluang benda tu.
Tapi macam mana kita nak bantu pemuzik kita? Ini yang kita punya komitmen. InsyaAllah kalau kata tak ada aral, nanti duduk pakat elok-elok, main dengan satu nama yang baik, kita duduk berbincang. Mungkin kita boleh melalui Team City pergi terus ke MOF dan sebagainya. Mungkin kita boleh pergi ke Motek dan sebagainya. Kami Majlis Tibet Negara akan duduk bersama-sama dengan pemuzik-pemuzik Pulau Pinang. Inilah kita punya komitmen. Sebab kalau tengok Tibet ni, bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pameran muzik Pulau Pinang 2026. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajak pulang di sini, ku rindu kampung halaman. Nombor 1 Rasuah. Nombor 2 tak tepati masa. Yang ketiga ni ya. Yang ketiga ni tera tak tera. Tera tak tera. Jangan ada benda tu jangan membiarkan benda tu menggugatkan kesenian. Okey. Ini dia Abang Megat Adela kita. Abang Megat kita pakaian sama macam dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya terkejut itu main jamming itu pakai kopiah. Okey. Okey, melawak. Okey. Jadi dipersilakan. First one. Daripada Megat Arena. Dipersilakan.
Itu dia Abang Haidar Mutiara. Satu lagi tepukan gemuruh untuk Abang Haidar Mutiara kita.
beza. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Nak buat satu benda ni, macam mana boleh buat? Mesti boleh, mamu kita. Mamu bagi sikit kata, tapi kita nak lenggok yang macam dalam video tu. Oh, tak perlu nak cakap. Buatlah sekali ya. Semua nak dengar, sekali. Trademark. Cakap depan orang lain ni cover siap dah. Lalu dah cakap dengan Facebook kan. Ini semua detail dah. Kita dah cakap orang ni cik. Okey, satu tepukan untuk mamu je. Dia ada satu cerita apa. Nanti dia ada kayu bersekat daripada 3 pagi ke.